sempatkan. Make sempatkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Aulis. Okey, dalam Maxson Podcast episod ke-8. Kali ini saya ingat episod ke berapa. So okey, so orang kat sebelah saya ni dia lelaki. Muka dia jarang-jarang nampak, tapi kadang-kadang kalau nampak tu nampak selalu. Okey, so perkenalkan diri, Fahim. Assalamualaikum, nama saya Fahim, berasal daripada Shah Alam dan saya merupakan perendah tanah di bawah naungan Maxson Realty. Ngam eh? Ngam. Formal short introduction lah. Short. Tapi jangan formal sangat. Kita santai. Santai, Jangan nervous. Kita permulaan. Okey, so Fahim, kau sebenarnya dah berapa lama jadi ejen kat So kalau ikutkan officially aku join Maxson is from 2021. Aku direkrut di situ. Tapi kalau nak buat betul-betulnya mungkin tahun selepas 2022. Sebab 2021 tu aku masih bekerja lagi, buat part time lah. Okey. So kau buat part time tu kau kerja office hour lah. Kerja office hour lah. So aku dengar kau engineer, betul? Actually aku QS, Quantity Surveyor. Okey. So macam sebelum ni aku banyak buat pengiraan untuk projek. Tapi lepas tu sekarang ni aku menjadi untuk jual projek pula. So dia ada switch kat situ. Tukar kat situ. Ada main switch Yes, main switch. Okay Fahim, so time before PKP, aku nak cerita before PKP. Dulu kau still kerja yang kau kerja tu lah. Okay lah, so actually as a QS tu aku kerja dalam 5-6 tahun juga sebagai QS. Okay. So and then COVID datang. So dalam 2021 tu. So bila COVID ni banyaklah company yang macam tak stable lah apa benda semua. Bukan COVID 2020? 2020 tapi ke 2019? Kalau tak dia sebut COVID-19 kan. Dia tak sebut 21. Saya dah jumpa 19 tapi dia start menular tu tahun 2020. So tahun 2020 tu boleh cakap company masih stable. Aku kerjakan developer sebagai QS. So bila 2021 tu dah start goyah sikit. So dia pun dah start nak let go orang sikit. So bila dekat situ aku dapat rasa macam aku nak kena buat something yang extra supaya cover kalau apa-apa jadi kat aku. So kau ada any extra income lah masa tu? Extra income, cakap-cakap lah. Mula-mula aku buat QS and then aku masuk sebagai perendah tanah. Dan sebagai perendah tanah 2021 sampai sekarang 2025, dah 4 tahun. So dalam 4 tahun ni aku ada jugalah cuba mencuburi bisnes lain. Sepertinya bisnes apa? Aku ada jugalah sebab aku suka minum kopi kan. So setiap hari kalau boleh kaki kopi memang setiap pagi. So berapa shot kau selalu ambil? Kalau boleh espresso shot tu masuk terus Gulindung lah. Gulindung kalau boleh sebut ada sub terus kan. Cuma memang aku suka kopi. So aku dapat satu opportunity untuk buka satu franchise kopi lah kiranya masa tu. Agak satu nama yang dikenali jugalah. Aku rasa aku tahu nama dia. Dia sebenarnya kalau orang yang kenal aku tu dia tahulah nama tu, dia agak satu chain Bumi Putra punya kopi. Aku tak kenal kau sangat pun aku tahu macam mana. Tak kenal. Tapi kita saling mengenali lah sekarang ni. Okay. So itulah betul lah aku dengar dulu kau buka kopi franchise Ricciamo kan? Betul, buka Ricciamo. So tahun bila tu? Tahun 2023 start operation. Baru tahun lepas lah. Lebih kurang lah. Masih ada lagi ke apa sekarang? Bisnes tu aku dah jual kepada orang lain. So orang lain tu run. Tapi lepas orang tu lain tu run pun bisnes tu macam tak go juga. So sekarang ni kedai tu pun dah tak ada lah. So time kau buka Ricciamo tu, franchise dia lah kan, berapa modal sebenarnya kau habis? Berapa modal Okay lah, modal kalau kita nak straight forward. Kira kita terus lay on the table lah. Kalau dalam renovation cost maybe dalam 150k, licensing fee ada a few puluh-puluh k juga. So in total masuk machinery apa semua maybe dalam 250 to 300k jugalah modal untuk buka. So memang tu standard price. Kalau ikutkan itu standard price lah untuk franchise. Untuk Ricciamo lah. Untuk Ricciamo. And then even if kalau kau venture for T-Left ke apa pun, even for kiosk dia actually around 500k juga. So at that point of time kenapa aku pilih that brand of coffee, sebab aku tengok dia macam dah ada branding. And then dia punya startup cost pun boleh kata reasonable lah kalau compare to yang lain masa tu. Compare yang lain tu kau compare apa? Ada compare Zeus? Ada lah, T-Life and then ada kedai-kedai kopi yang lain juga macam kopi mesin. Ada a few lah yang aku ni dulu before aku specifically choose for Ricciamo. Okay.
So aku just nak faham balik kepada Richiamo tadi. So apa punca utama kau rentkan kepada orang lain? Sebab sebab time tu kau dah berhenti kerja belum? Masa aku dah berhenti kerja. Kau dah berhenti kerja dan kau buat kerja as perundingan tanah lah. Kiranya aku assume perundingan tanah ni kau buat as part time dan kau time tu kau buat Richiamo as a full time lah. Kau bagi keutamaan dekat Richiamo ni lah. Okay, so bisnes kau ni tu lah apa punca kenapa kau sewakan ke sebab kau rasa dekat kerja kau lah as perunding hartanah tu memberi makna ataupun income yang kau nak membuatkan kau sewakan bisnes kau tu. Okay, so bisnes ni actually kan aku rasa kalau macam orang yang pernah kerja F&B, diorang tahu kerja F&B ni dia memang penat. You have to be at the shop, kau memang kena ada kat kedai. Okay. So bila macam aku buat bisnes tu, aku ingatkan aku boleh buat, aku boleh buat coffee shop and then sambil tu aku cubalah buat property. Tapi bila aku dah start run coffee shop tu, kau tak ada masa nak benda lain. Kau tak ada masa sebab kau dah nak kena fikir pasal staff, kau nak kena fikir pasal financing kedai tu, rental apa semua, dia punya kau nak order, supplier, manager apa semua. Quality so, wise and so on lah. So memang kau dah tak ada masa dah nak fikir benda lain. Memang 100% banyak buat kat situ je lah kiranya. Dan kau rasa apa? Mula-mula tu okey sebab macam first few months tu, maybe first 3 months tu, dia punya income tu okey. Bagi aku okey lah. Dia dapat at least dia cover balik modal aku untuk run overhead bulan tu dan dapat juga keuntungan first few months tu. First few months dah dapat untung? Kiranya kau biar betul setahu aku. Bukan ROI. Kira maksud aku daripada aku punya overhead tu, dengan profit atau overhead tu, aku still dapat untung lah kiranya. Tapi still lah kau dah keluar kos orang tadi semua, kira modal tak ada dapat balik. Tapi at least bila kau tengok sale at the end of the month tu, kau macam suka lah juga kan. Wah, kalau 300k few months dapat modal balik aku buka Richiamo sekarang. Semua buka tu yang tu kan. Okay. So sebab tu lah, then kau straight focus on property lah lepas tu? Straight focus. Actually tak juga sebab aku hands on running benda tu. So akulah HR, akulah manager, akulah yang nak kena hire orang, accounting semua aku yang buat. So kau CEO lah, chief of everything. Chief of everything lah masa tu kan. And then a few months after that, lepas tu kau banyak deal dengan customer, kau nak kena always consistent dalam kau punya service apa semua. So lama-lama benda tu dia macam dia makan juga dekat kau lah. Lepas tu bila aku tengok geng-geng aku yang buat property sekali ni semua macam mencanak kan. Aku tengok ada orang kan masa tu. Sekejap, mencanak macam mana? Kira diorang mencanak naik lah sales kan. Sales naik, huha-huha, bere-bere, bara-bara. Aku macam tak kat kedai kopi tengok kan apa semua, skill running apa semua. So perasaan nak buat property tu secara full tu ada tau. Lagi-lagi bila tengok bila dah first few month profit, and then after that dia macam profit tu dah sedikit berkurang. Bila kau dah datang kedai apa semua, at the end of the month profit tu tak macam apa yang kau nak. Okay. So benda tu menghakis kat kau sikit-sikit, menghakis sikit-sikit. Daripada aku baik beneran benda ni, baik aku try buat balik benda yang aku rasa minat aku memang dekat dalam bisnes macam property, servicing people. In terms of even dia punya income pun aku rasa dia lagi boleh tampung aku lah benda ni. So sekarang ni kau masih ambil kopi lah? Kopi masih ambil kopi. Guna hidung lah. Gerang-gerang terus kat hidung kan. Terus masak. So kat rumah kau ada lah mesin kopi tu semua? Setakat macam grinder apa yang buat untuk espresso tu ada lah. Mesin kopi tu sendiri tak ada sebab aku kalau boleh nak beli yang top range ni terus lah. So tak kumpul lah. Okay. So lepas kau dah buat property, okay, kau dah sewakan bisnes tu and then kau try untuk buat property, kau tak ada rasa macam nak buat balik bisnes ke macam ni? Sebab aku kenal ramai jugalah orang dia join as a property agent ni just nak build balik modal, nak gunakan modal yang ada tu untuk tampung capacity bisnes yang sedia ada ataupun nambah baikkan ke, sebab ada orang dia tak nak ambil loan untuk kembangkan bisnes dia. So dia orang join property since commission quite big kan. Betul-betul. Okay. So bila diorang join property and then gunakan modal tu untuk kembangkan lagi bisnes dia. Kau ada rasa actually memang ada jugalah perasaan kalau buka bisnes ke apa kan. Cuma sekarang ni aku letak dulu kat belakang, aku fokus dulu kat property. Bila dah ada modal tu baru aku nak fokus spesifikkan bisnes mana pula yang aku nak pergi lepas ni.
Sebab business tu at least nak kena macam ada daily cash rolling kan. Macam property tak semestinya kau dapat terus duit tu kan. So dia kadang-kadang ambil masa. So kadang-kadang bila nak sampai kepada tahap kewangan yang kau perlukan tu, property boleh dapat tampung. Cuma kadang-kadang dia tak selalu kalau kau tak konsisten lah kiranya. At least kalau ada business cash ni, benda tu konsisten untuk kau. So sekarang kau ni Fahim, technically totally 100% lah fokus on property sekarang. Fokus 100% on property Okay, lah. dah tak ada menyimpang. Setakat ni tak ada lah. So kau bertemu dengan kebahagiaan lah dekat dalam industri ni. Sebab aku rasa macam minat aku ada dalam property ni. And then aku suka tunjuk rumah kat orang kan. Kau suka kan tunjuk-tunjuk rumah? Bukan rumah kau. Bukan rumah aku, tak apa, tunjuk lah orang kan. Tapi listing kau lah. Listing aku kan. Tak kisahlah listing orang ke apa, tapi aku suka je bawa orang. Aku suka tengok rumah-rumah cantik. At least aku boleh explain kat orang apa semua. Sebab dulu sebagai aku kerja QS pun, aku banyak tunjuk rumah. Tapi rumah-rumah defect lah. Benda semua kan rumah belum siap kan. Sekarang ni rumah dah siap. And aku datang lah suka explain kat orang lah pasal rumah apa semua. Okay, sebelum kau masuk industri property ni, as property agent, of course, kau memang dah ada tahu sikit ilmu pasal property agent ni ke? Ataupun kau memang kau datang-datang ni dengan zero? Masuk Maxen aku zero, memang zero. Cumanya sebelum tu aku banyak suka tengok program-program hartanah lah. Macam-macam dekat HGTV dia ada Selling New York lah, ada Ryan Sahan apa semua. Tapi masa tu Selling Sunset tak ada lagi. Oh, Ryan Sahan tak ada lagi? Ryan Sahan ada tapi dia ada 3 orang. Dia Ryan Sahan, Frederick dengan siapa lah. Diorang 3 orang ni. Diorang buat Selling New York. Yang apa nama yang Muhammad tu? Kecil sikit, orang Mexico ya, aku tahu. Siapa ada? Siapa nama dulu sekarang tu dia buat tak camping sekarang. lah apa benda lah sekarang. Benda lain lah. So aku ada minat tu macam tengok benda ni kan. Macam boleh buat duit, tengok commission apa padu-padu doang kan. And then kebetulan masa tu pula ada seorang member baik aku juga yang buat benda ni. So aku try approach dia, cakap macam baik ke benda ni. Nanti kalau apa-apa boleh lah try join kau kan. So dia Maxen lah. So masa tu dia Maxen lah. Nasib baik lah. Masa tu Maxen lah. So tak tahulah kalau mana tahu kan. Tak boleh cakap pula. Sini podcast. Kita jangan bongkarkan semua sangat lah. Ada benda tu kita tapi-tapi sikit. Okay, kalau nak tahu, okay. Slow talk, jumpa dia personal. Okay. So Fahim, bila kau kata kau, tak adalah kau cakap, aku yang cakap kau bertemu kebahagiaan kat sini kan. So, aku assume kiranya kau dekat sini making good income lah. Is it? Alhamdulillah, asalkan boleh menampung diri, boleh bagi makan dekat anak dengan wife, bolehlah provide sikit, pergi holiday ke apa ke, selong untuk aku okey. Dia tak macam tu lah. Macam tu je lah. Okay. Dengan juga ada saving sikit lah at least kan. So agak-agak lah lepas ni lah, tiba-tiba lah kau jual rumah, dapat banyak gila modal. Kau nak buat bisnes, kau nak buat bisnes apa? Buat bisnes apa cafe tu masih lagi menarik untuk aku. F&B tu masih, cuma F&B tu aku fikir dia macam penat jugalah nak buat benda tu kan sebenarnya. Bagi aku pun severe juga banyak bisnes. Benda yang aku rasa aku nak buat, which nak making money kan. Aku rasa F&B benda yang paling susah sekali. Betul. Okay? Tapi aku pun tak faham kenapa ada wujud orang macam kau suka dengan buat F&B macam, especially lah coffee, kafe-kafe ni yang bersepah kat Malaysia ni kan. Betul. Tengok kiri kanan ada je kafe baru keluar. Sebab benda tu berkait dengan kau punya passion lah sebenarnya. Kau tak ada passion lain lah selain kopi? Ada juga. Cuma aku mungkin tak nampak lagi, mungkin tak lalui lagi apa benda yang aku rasa macam benda ni mungkin benda ni aku boleh buat bisnes. Aku tak dive deep lagi lah dekat benda tu. Sebab sekarang ni aku lebih fokus pada property 100%. Okay, so aku barulah tahu cerita kau ni lah. Sebelum ni aku dengar kau buka ada camor, tutup and then dah that's it lah. Okay, sekarang ni aku tanya kau go deep juga Go deep. Selalu aku jumpa kau tak ada pun. Macam boleh lepak kan. If you want to go deep, I can go deep. Lepas ni aku boleh lah aku ajak orang yang aku nak go deep. Boleh, kau nampak je on the surface. Tapi sebenarnya orang tu boleh lagi pergi jauh sebenarnya kalau kau nak borak dengan dia kan. Pergi jauh ke atas ke bawah? Dua-dua boleh. Tengok kita main macam ni lah. Okay. Alright, so itu saja. Okay, bagi yang belum mengenali Fahim, okay. So, Fahim bukan seorang ejen, Maxen, dah berapa tahun tadi kata?
3 tahun? 4 tahun lah. 4 tahun lah. Okey. Kan. Lebih kurang sama-sama lah kita kan, tapi aku tak kenal kau. Sekarang kita mengenali lah. Tak kenal tak sekarang, cerita sekarang kan. dah kenal lah. Sekarang dah kenal. Tapi kau tak tanya aku apa-apa, so aku okey. Kau tak kenal aku lagi. Betul-betul. Okey, so itu sahaja untuk podcast kita kali ni. Okey, jangan lupa follow YouTube, Spotify, Maxon. Komen-komen sikit. Komen. Apa benda mungkin korang ada pilihan interview siapa yang korang nak saya jemput. Who's next? Who's next? Itulah dia pula. Mungkin dia boleh jadi host lepas ni. Okey. Kita tengok macam mana. Aku pun tak adalah macam forever kan jadi host kan. Ini deep ni. Okay. Mana aku nak tahu kan. Tak tahu apa yang jadi kan. Tapi kita ada calon-calon dia lagu. Aku harap ada penapis penapisan. lah. Okay, so itu saja. Okay, korang boleh kalau nak follow dia kat Facebook ke apa benda, nama Facebook Fahim Rustam. R-U-S-T-A-M. Fahim Rustam. Okay, Fahim Rustam. Okay, so itu saja untuk podcast kita kali ini. Jumpa anda seterusnya. Maxon Podcast. Maxon Podcast.